Anda mungkin telah diberitahu berulang kali, tetapkan niat, bayangkan impian anda dan alam semesta akan memberikannya. Anda telah membuat papan visi, mengulangi afirmasi dan bermeditasi tentang kehidupan idaman anda. Namun, mengapa realiti anda masih tidak berubah? Mengapa jurang antara visualisasi anda dan apa yang anda lihat di cermin setiap pagi kelihatan begitu besar? Jawapannya mudah tetapi mendalam. Anda telah diajar model manifestasi yang tidak lengkap. Ajaran popular seringkali terhenti pada niat dan keinginan, tetapi mereka melangkau langkah yang paling penting, langkah yang mengubah potensi menjadi realiti. Langkah yang hilang ini adalah apa yang sains kuantum panggil sebagai keruntuhan. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda sentiasa meruntuhkan realiti yang sepadan dengan keadaan dalaman anda, iaitu getaran tenaga yang anda pancarkan setiap saat. Hari ini, kita akan mendedahkan mengapa niat sahaja tidak mencukupi dan bagaimana anda boleh menjadi arkitek sedar realiti anda dengan menguasai seni keruntuhan ini. Ini bukan tentang meminta dengan lebih kuat. Ini tentang menjadi orang yang realiti itu sudah menjadi miliknya. Saluran ini dicipta dengan niat, kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam untuk menyokong perjalanan anda mengingati siapa diri anda yang sebenar. Di sini kita akan menghubungkan kerohanian dan sains kuantum untuk membuktikan bahawa anda adalah pencipta yang hebat. Jadi, jika anda sudah bersedia untuk berhenti berharap dan mula mencipta, mari kita mulakan. Setiap keinginan yang pernah anda miliki, setiap versi kehidupan yang anda impikan sudah wujud sebagai satu potensi dalam medan kuantum. Fikirkan medan ini sebagai lautan tak terhingga yang mengandungi semua kemungkinan. Kehidupan di mana anda sihat, kaya, dicintai dan kehidupan di mana anda bergelut, semuanya wujud serentak sebagai gelombang kebarangkalian. Jadi, apa yang menentukan gelombang mana yang akan menjadi zarah iaitu pengalaman fizikal anda. Inilah di mana konsep keruntuhan memainkan peranannya. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum, para saintis mendapati bahawa zarah seperti elektron wujud dalam keadaan superposisi, iaitu di semua tempat yang mungkin pada masa yang sama, sehingga ia diperhatikan. Pemerhatian itulah yang memaksa satu kemungkinan untuk menjadi nyata. Anda adalah pemerhati realiti anda. Tetapi pemerhatian ini bukan sekadar melihat dengan mata anda ataupun berfikir dengan minda anda. Pemerhatian ini adalah keadaan penjelmaan anda, iaitu gabungan identiti, emosi dan sistem saraf anda. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda. Inilah sebabnya mengapa visualisasi sering gagal. Anda mungkin menghabiskan masa 10 minit membayangkan kejayaan, tetapi anda menghabiskan baki 23 jam, 50 minit dengan menjelmakan keraguan, kebimbangan dan kepercayaan bahawa anda tidak cukup baik. Keadaan dominan anda, iaitu getaran yang paling biasa anda pancarkan, itulah yang secara berterusan meruntuhkan medan kemungkinan menjadi realiti yang anda kenali. Anda secara tidak sengaja mengarahkan tenaga anda untuk mencipta semula masa lalu anda berulang kali. Kerana itulah keadaan yang dirasai biasa dan selamat oleh badan anda. Jadi, penyelesaiannya bukan untuk mencuba lebih gigih. Penyelesaiannya adalah untuk mengubah isyarat yang anda pancarkan. Jadi, bagaimana anda mengubah isyarat ini? Bagaimana anda berhenti meruntuhkan realiti yang sama secara tidak sengaja? Kuncinya terletak pada pemahaman tentang minda separa sedar anda. Neuroscience kini mengesahkan apa yang telah diajar oleh ajaran kuno selama berabad-abad. Sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian anda dikendalikan oleh program separa sedar. Program-program ini dibentuk pada zaman kanak-kanak anda.
berdasarkan pengalaman emosi yang kuat dan pengulangan. Identiti anda iaitu kepercayaan teras anda tentang siapa diri anda dan bagaimana dunia berfungsi, bukanlah diri anda yang sebenar. Ia hanyalah satu set program yang berjalan secara automatik. Apabila anda cuba untuk mewujudkan sesuatu yang berada di luar program semasa anda, misalnya kekayaan sedangkan program anda adalah kekurangan, minda secara sedar anda akan menolaknya. Ia seperti cuba memasang perisian baharu pada komputer dengan sistem operasi yang sudah lapuk. Badan anda telah menjadi ketagih secara kimia kepada emosi masa lalu, seperti rasa bersalah, malu atau takut. Jadi, apabila anda cuba merasakan kegembiraan atau kelimpahan, badan anda memberontak dan menarik anda kembali ke keadaan yang biasa. Inilah sebabnya mengapa manifestasi sebenar bukan tentang mengubah pemikiran anda, tetapi tentang mengkondisikan semula badan anda kepada minda yang baharu. Anda perlu memecahkan ketagihan emosi kepada diri anda yang lama dan mula menjelmakan identiti masa depan anda. Anda tidak mewujudkan apa yang anda mahu. Anda mewujudkan siapa diri anda pada tahap separa sedar. Perubahan mesti berlaku dari dalam keluar dengan memprogram semula sistem operasi dalaman anda. Untuk memulakan anjakan pantas ini, anda perlu bercakap dalam bahasa yang difahami oleh badan dan sistem saraf anda. Bukan bahasa pemikiran logik, tetapi bahasa pengalaman dan perasaan. Alat pertama dan paling berkuasa untuk ini ialah pernafasan koheren. Apabila anda berada dalam keadaan tertekan atau takut, sistem saraf anda berada dalam mod kelangsungan hidup. Dalam keadaan ini, tenaga anda tertumpu pada perlindungan, bukan penciptaan. Pernafasan yang perlahan dan berirama menghantar isyarat keselamatan kepada otak anda, membolehkan anda beralih daripada sistem saraf simpatetik kepada parasimpatetik. Lakukan ini sekarang. Tarik nafas perlahan-lahan selama 5 saat dan hembus nafas perlahan-lahan selama 5 saat. Teruskan selama beberapa minit. Anda akan merasakan badan anda mula tenang. Ini adalah langkah pertama untuk mencipta koheren dalaman. Setelah sistem saraf anda tenang, langkah seterusnya ialah latihan imajinasi. Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah latihan mental. Apabila anda benar-benar melibatkan diri dalam babak imajinasi dengan semua deria anda, otak anda tidak dapat membezakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan. Neuron yang menyala bersama akan terhubung bersama. Dengan melatih realiti masa depan anda dalam fikiran anda berulang kali, anda mula memasang litar saraf baharu. Anda menjadikan otak anda kelihatan seolah-olah pengalaman itu telah pun berlaku. Tetapi kuncinya di sini adalah untuk membawa badan anda bersama. Rasakan emosi masa depan anda sekarang. Apakah perasaan kelegaan, kebebasan atau kegembiraan itu di dalam badan anda? Biarkan setiap sel anda bergetar dengan perasaan itu. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini adalah tentang mengakses keadaan kewujudan masa depan anda pada masa kini. Dan dengan berbuat demikian, anda mula menarik pengalaman itu kepada anda berdasarkan undang-undang resonance kuantum. Sekarang mari kita mendalami mekanisme di sebalik semua ini, koheren. Keruntuhan medan kuantum kepada realiti bukanlah proses rawak. Ia dipandu oleh kejelasan dan kestabilan isyarat yang anda pancarkan. Koheren berlaku apabila pemikiran dan emosi anda sejajar dan berfungsi secara harmoni. Fikirkan otak anda sebagai isyarat elektrik dan jantung anda sebagai isyarat magnet. Apabila anda mempunyai pemikiran yang jelas tentang apa yang anda mahukan, otak anda menghantar isyarat yang koheren. Apabila anda merasakan emosi yang mendalam seperti kesyukuran atau kegembiraan yang berkaitan dengan keinginan itu, jantung anda yang menghasilkan medan magnet beribu kali lebih kuat daripada otak, memancarkan tanda tangan magnet yang koheren.
Apabila kedua-dua isyarat ini, elektrik dan magnet, disegerakkan, anda mencipta medan elektromagnet yang sangat kuat dan stabil. Medan ini adalah tanda tangan tenaga peribadi anda. Ia adalah bahasa yang difahami oleh medan kuantum. Masalahnya, kebanyakan orang berada dalam keadaan tidak koheren. Mereka memikirkan satu perkara tetapi merasakan perkara lain. Mereka menginginkan kelimpahan tetapi merasakan kekurangan. Mereka menginginkan kesihatan tetapi bimbang tentang penyakit. Isyarat yang bercampur-campur ini mewujudkan medan elektromagnet yang tidak koheren dan lemah, yang tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhi realiti. Cabaran utama dalam manifestasi bukanlah untuk menginginkan sesuatu dengan lebih kuat, tetapi untuk mengekalkan keadaan koheren otak jantung cukup lama sehingga keruntuhan berlaku. Ia adalah satu disiplin untuk menyelaraskan tenaga anda, untuk menjadi lebih setia kepada visi dalaman anda daripada keadaan luaran anda. Epigenetik menunjukkan bahawa keadaan koheren ini boleh menghidupkan gen untuk kesihatan dan mematikan gen untuk penyakit. Anda bukan sahaja mengubah realiti anda secara harfiah mengubah biologi anda. Inilah kuasa sebenar anda sebagai pencipta. Anda adalah pemancar dan penerima realiti anda sendiri. Soalannya ialah, apakah isyarat yang sedang anda siarkan sekarang? Bagaimana anda mengintegrasikan keadaan koheren ini ke dalam kehidupan harian anda, supaya ia menjadi keadaan lalai anda, bukan sesuatu yang anda amalkan sekali-sekala? Dua amalan yang sangat berkesan ialah penjelmaan sebelum tidur dan tabiat makro. Tempoh sejurus sebelum anda tidur adalah sangat berharga. Apabila anda beralih daripada keadaan sedar, beta ke keadaan alfa dan kemudian theta, minda analytical anda mula reda. Pintu kepada minda separa sedar anda terbuka luas. Ini adalah masa yang sesuai untuk memprogram semula. Daripada membawa kebimbangan hari itu ke tempat tidur, gunakan masa ini untuk menjelmakan realiti masa depan anda. Baring, tenangkan pernafasan anda dan hidupkan semula adegan imajinasi anda. Rasakannya dengan begitu nyata sehingga anda tertidur dalam keadaan keinginan anda telah dipenuhi. Ajaran kerohanian kuno dari Alkitab hingga falsafah Vedanta menekankan kuasa untuk menganggap perasaan keinginan yang telah dipenuhi. Apabila anda tidur dalam keadaan ini, minda separa sedar anda akan bekerja sepanjang malam untuk mencari cara bagi menjadikan keadaan dalaman itu sebagai realiti luaran. Seterusnya, perkasakan identiti baharu ini dengan tabiat mikro. Manifestasi bukan hanya tentang meditasi, ia tentang tindakan yang sejajar. Tanya diri anda, apakah satu perkara kecil yang akan dilakukan oleh versi diri saya yang ideal hari ini? Jika anda ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya, mungkin anda akan menghabiskan 15 minit membaca tentang industri anda. Jika anda ingin menjadi sihat, mungkin anda akan memilih air berbanding minuman manis. Tindakan-tindakan kecil dan konsisten ini menghantar mesej yang kuat kepada minda separa sedar anda. Ini adalah siapa diri saya sekarang. Ia membina momentum dan menjadikan identiti baharu itu nyata dan boleh dipercayai. Apa satu tabiat mikro yang boleh anda mulakan hari ini untuk mengukuhkan realiti masa depan anda? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah mengekalkan keadaan kewujudan yang baharu apabila realiti 3 dimensi anda masih belum berubah. Keraguan akan timbul. Ketakutan lama akan muncul semula. Anda akan melihat akaun bank anda ataupun laporan doktor anda dan berfikir ini tidak berkesan. Inilah ujiannya. Inilah saat di mana kebanyakan orang berputus asa dan kembali kepada diri mereka yang lama. Anda mesti faham bahawa terdapat kelambatan tenaga dalam medan kuantum. Realiti semasa anda adalah gamer
daripada pemikiran dan perasaan masa lalu anda. Ia adalah manifestasi daripada siapa diri anda semalam. Untuk mencipta esok yang baharu, anda mesti mempunyai iman dan ketabahan untuk memegang keadaan kewujudan masa depan anda hari ini, tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh deria anda. Anda perlu jatuh cinta dengan masa depan anda lebih daripada anda terikat dengan masa lalu anda. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Akui ia, kemudian dengan sengaja kembalikan perhatian anda kepada visi anda. Gunakan pernafasan koheren anda untuk menenangkan sistem saraf anda. Ingatkan diri anda bahawa perasaan adalah bahasa rahsia manifestasi dan tugas anda adalah untuk mempraktikkan perasaan masa depan anda sehingga ia menjadi biasa. Ini memerlukan disiplin mental dan emosi. Ia adalah peralihan daripada menjadi mangsa keadaan anda kepada menjadi tuan kepada keadaan dalaman anda. Anda mesti berhenti bertindak balas kepada dunia luar dan mula menyebabkan kesan di dunia luar dari dalam. Setiap kali anda memilih untuk merasakan kesyukuran, walaupun kelihatan tiada apa yang perlu disyukuri, setiap kali anda memilih untuk merasakan kelimpahan walaupun akaun bank anda kosong, anda sedang meruntuhkan realiti baharu. Anda sedang memberitahu medan kuantum dengan tenaga anda. Saya bukan lagi orang itu. Saya adalah ini sekarang. Bertahanlah dalam keadaan ini dan realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain berubah untuk sepadan dengannya. Kesimpulannya, perjalanan manifestasi bukanlah tentang mendapatkan sesuatu. Ia adalah tentang menjadi seseorang. Anda telah mempelajari hari ini bahawa model popular yang hanya menekankan niat adalah tidak lengkap kerana ia mengabaikan langkah penting keruntuhan. Anda sentiasa meruntuhkan satu kemungkinan daripada medan kuantum menjadi realiti, dan keruntuhan ini diarahkan bukan oleh keinginan anda, tetapi oleh keadaan kewujudan dominan anda. Keadaan ini adalah gabungan identiti, emosi dan sistem saraf anda yang telah diprogramkan dalam minda separuh anda. Untuk mengubah realiti luaran anda, anda mesti terlebih dahulu mengubah lanskap dalaman anda. Anda mesti beralih daripada berharap untuk masa depan yang berbeza kepada menjelmakan identiti orang yang sudah pun hidup dalam masa depan itu. Ini dilakukan melalui amalan yang konsisten yang mewujudkan koheren antara otak dan jantung anda, menghantar isyarat elektromagnet yang jelas dan stabil ke medan kuantum. Anda kini mempunyai alat untuk melakukannya. Pernafasan koheren untuk mengawal sistem saraf anda. Latihan imajinasi untuk memasang semula otak anda. Penjelmaan sebelum tidur untuk memprogram semula minda separuh anda. Dan tabiat mikro untuk mengukuhkan identiti baharu anda dalam tindakan. Kuasa untuk mencipta kehidupan yang luar biasa tidak berada di luar sana. Ia tidak terletak pada guru, teknik atau objek luaran. Ia berada di dalam diri anda. Ia adalah keupayaan anda untuk mengawal keadaan kewujudan anda tanpa mengira keadaan. Berhenti menunggu realiti anda berubah. Jadilah perubahan itu. Jangan hanya mengamalkan teknik-teknik ini. Hiduplah sebagai keruntuhan itu. Jadikan keadaan yang diingini itu sebagai identiti kekal anda. Itulah kunci sebenar untuk membuka potensi tanpa had anda sebagai pencipta sedar. Perjalanan anda bermula sekarang.